35 penduduk Kampung Menerung, Hulu Terengganu terima manfaat hasil projek Tenakan Kelulut. Ia mampu menjana pendapatan RM1,000 hingga RM1,500 sebulan kepada setiap peserta. Projek dibangunkan melalui Dana Sejati Madani dan Komuniti Ed Uni Madani bermula April tahun lalu. Dengan peruntukan RM232,000, projek tanaman cendawan tiram juga akan dimulakan melibatkan 30 peserta. Kami memberi kail. Kail tu akan digunakan oleh penduduk kampung, bukan kami beri ikan. Jadi kami beri kail, jadi bergantung kepada pimpinan kampung lah untuk mereka membincang macam mana untuk kita boleh memberi bantuan seterusnya. Tetapi dia tidak boleh terhad kepada satu-satu masa saja. Dia mesti secara berpanjangan supaya penjanaan ekonomi penduduk kampung tu dapat ditambah dengan signifikan lah. Bukan sekadar satu-satu tempoh tertentu sahaja.